sebagai advertisement. Setiap kali episod saya akan tunjukkan sesuatu tentang kedai saya. Inilah Hibiscus Store yang berada di Island sejak tahun 2007. Kita mulakan perniagaan 1 pintu dan 2 pintu. Inilah Hibiscus Store. Setiap kali saya berada di bus station MBKT Kuala Terengganu, mesti akan tengok macam-macam makanan ada. Simple, murah, sedap. Nak apa? Nasi lemak ikan, nasi lemak bilis, nasi lemak campur, nasi dagang dalam daun pisang ni, nasi minyak, nasi kuning ikan, telur rebus. Ni boleh je juga. Ni sate, tupat, mi goreng. Tu ada banyak minuman. Gerainya simple je di bus station. Okay, adik, what you want? Take one. Semua yang pergi ke MBKT mesti tahu tu. Okay, ayah and adik akan ke KL bus Darul Iman 10 o'clock, and we will reach there insyaAllah about 4:30. So day out, ayah and son. Adik want to go a few places in KL insyaAllah. We're going to have nice hotel, mak, ya. Mak booking the hotel, mak, with nice swimming pool and we call the breakfast, mak. Adik, say hello abang, kakak, and Kabi. Hari ni saya menaiki Darul Iman pula. Sunny Express penuh. Saya naik Darul Iman. Good. What you have? Apa ni, ya? Nasi lemak. Tarik. Kami baru saja turun daripada Ampang Park LRT. Ada kawasan rekreasi sini. Nice area. Situ ialah KLCC Intercontinental Hotel, surrounding with the nice building and hotel. Could be, mak, you book somewhere there around KLCC Hotel. Adik, are you hungry? Nak makan kat mana? Ke we go inside there, Plaza? Kita makan tengah hari di kedai Padang, nasi Padang, ada cauket, Al-Fatih, ayam gua. Ayam gula, adik. Ayam ada sayur, ikan. Tempatnya selesa je. Okay, adik, we go floor 18. See? 25F swimming pool. Prayer room also we have here. Restaurant, first floor. Adik, 1801, adik. Open the door. Masya. Wow. Alhamdulillah. Put the key. Mak, thank you very much, mak. The rooms very nice. Thank you, mak. Okay. We have tempat ganti baju, tempat lagis, iron, TV. Open the curtain. Coffee maker. Oh, ada sofa. Wow. You can lie down. Adik, don't touch the door. Ada window. Double bed. Dan toilet. Ada glass toilet. Shower. It's beautiful. Very good. Terima kasih. Mari kita tengok apakah yang ada di sebalik tingkap ni. View apa. Inilah Kuala Lumpur. Di sana Sunway, Potra Hotel, Plaza GM, bawah tu Chowkit dan Raja Alang. Okey, kita dah semayang maghrib, semayang isyak dah. Dah beli dah Al-Fatih seluar baju jin dia. Sekarang kita nak keluar, nak pergi ke mana tu? Ke sana ialah Chowkit LRT, nampak tak? Line LRT ni. Ke sana, tengah-tengah bandar. Mak pilih hotel the best lokasi, mak. Very nice.
So kita nak pergi KLCC, dah tengok lampu dia Okay. Si adik pay dia rapi KL. Bye, you use card. Adik tengok dia. Oh, bye. Mak, he using the Revolut card mak. Kita berada di Chowkit LRT. Kita kena tukar di Hang Tuah untuk ke KLCC. Tu KLCC nampak dek. Dek, tu ha. Beautiful. Tengah-tengah KL ni. Sampai dah LRT. Inilah rupa LRT. Warna merah, putih, biru. Good system. Ada pengadang, keselamatan. Okey dek, masuk dek. Okey, kita tengah buat mana dek? Kita nak pergi ke KLCC LRT. Hantuah minta lah crowded waktu off-peak. Bukit Nanas, stesen sambungan ke LRT Labuan Kelana Jaya. Next station, Bukit Nanas, connecting station. Kita berhenti di Masjid Jamil. Itulah, Masjid Jamil ni masjid India lama lah, tengah bandar. Jadi, very few people here. We are here now at KLCC. What you want to do? Want to eat? Hungry? This is Suria KLCC. Can you see? Nice area. Okay, adik, you have shawarma. Adik rindu kebab island. Dia makan kebab hari ni dengan ABC. Good boy. Ayah makan cendol dan juga dia mie rebus. Di Terengganu tak ada. Baru ada dekat Maya Mall tapi susah nak ke sana. Ayah cari mie rebus. Mie rebus ni autentik lah. Orang yang berada di negeri Perak, Utara, Johor, Utara, Kedah, Pinang, mie rebus memang disukai ramai. Tengok ABC, tahu macam-macam. Kacang ada, cendol. Inilah rupa KLCC. Nampak tak? Twin Tower kat atas tu. Okay, shopping area. How many floor there you have? 1, 2, 3, 4, 5. 5 floor for shopping. Okay. Ada aircon sejuk, berbagai jualan pakaian, souvenir, makanan. Tourist attraction. So here KLCC. Adik, we are here in KLCC. Tasik dek. What you just say to mak? Adik. Mak, abang, kakak, Kak B Kita berada di KLCC Suria KLCC. Take off my phone. Don't let it drop into the water. Okay. Okay, dah check out hotel. Adik, we are here in Suria KLCC. Datang semula, semalam tak sempat nak makan. Adik nak cari apa dek? Ayah nak cari mie rebus and cendol. Okay. What you want to eat? So we are in Suria KLCC. Come, have a look. Duduk Terengganu tak ada benda-benda macam ni. Susah. Cakor tiao, apa tu, mie rebus rasa lah. Masuk instantly. Everything else no problem. Ini pun kena cuba. ABC, cendol. Ada dekat Terengganu tapi autentik. Belum nak rasa. Suasana peak hours, lunch hour KLCC. Penuh dengan big variety. Bahagian ni merupakan bahagian yang penting. Sebahagian besar program besar ada di sini. Terpamerkan minuman, kopi-kopi Malaysia, kari powder, sejenis, sambal dan sebagainya. Pelbagai paste untuk kegunaan masyarakat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ini, pagi Rabu 15 Julai. Tenang saja, nyaman saja, matahari baru nak meninggi di Kampung Pris di hadapan rumah saya ni.
Khamis untuk saya fokus kepada kebun saya. Hari ini saya nak kemaskan kebun ni. Kawasan ni kita akan jadikan satu kawasan yang cantik. Kita akan potong, cangkul, buang pokok-pokok yang tak perlu. Kita akan jadikan satu kawasan untuk kita berkebun. Semua pokok-pokok, sayur-sayur, buah-buah yang boleh dimakan, kita akan usahakan di sini. Daripada sini sampai hujung sana. InsyaAllah, saksikan apa yang kita akan buat pagi ni. Cuaca tak begitu panas. Alhamdulillah, redup saja. Kita akan usahakan. Apa yang nak saya lakukan pagi ni ialah saya akan trim rumput-rumput, pokok-pokok yang tak berkenaan. Kita akan buang. Dan kita tengok, kita akan buat pengaturan semula kawasan ni. Baik, kebun tadi saya rasa yang pertama saya kena beli minyak. Minyak dah habis. Kena mesin dulu. Kita trim supaya meninggalkan akar untuk menahan hakisan. Tapi sekarang ni saya fokus, saya nak terangkan keliling pokok kelapa saya ni. Sekelilingnya kita akan buang semua rumput-rumput. Kita cangkul rumput-rumput dan lalang yang liar. Baik, hari ni insya-Allah saya akan terangkan kawasan ni. Bermula dengan longkang dulu. Kita clearkan semua longkang. Ada tumbuh pokok-pokok kecil di longkang ni, kita akan selesaikan, bersihkan sampai ke hujung sana. Kemudian kita akan mesin rumput kawasan ni bagi kemas dan teratur. Kemudian kita akan mesin kawasan ni pula supaya cantik, dan kita akan susun semula tanam-tanaman kita. Mak, nampak tak pokok terung rembang atau terung pipit tumbuh liar tepi ni satu, depan pagar pun lagi besar. Nampak? Dah berbuah dah pun. Bolehlah rebus cicah budu. Pagi ni, pagi hari Khamis. Baik, kita nak bersihkan kawasan belakang ni. Semua baki-baki rumput ni kita akan satukan dan buang. Kawasan ni akan jadi kawasan yang rata. Baik, kita mulakan. Okey, kita dah ratakan kawasan tu, cantik dah. Kosong, kita akan taruh, letakkan tumbuh-tumbuhan yang lain nanti. Yang ini kita, idea is kita nak buat batas batu sana dengan polisi sini. Tengah-tengah tu kita akan taruh baju tanah. Sekarang biarkan rumput-rumput tanah tu kering. Selepas seminggu macam tu, kita akan ambil semua tanah ni, tanah hitam dengan kokopi ni, letak sana supaya dia boleh menjadi tanah yang subur, insyaAllah. Wah, Alhamdulillah, rezeki dapat rambutan lagi hari ni. Model bagi. Sambil menonton video saya, kita tengok apa yang ada dekat hibiscus sebagai pemberitahuan pada semua yang mungkin lagi tak kenal hibiscus. Ini ialah letakkan semua minuman Malaysia. Kita pamerkan. Nak beli satu boleh, beli 3 boleh, atau beli 1 karton boleh. Drivo, Yos, FAN, pelbagai. Soya, air bunga, asam jawa, lemon tea, winter melon, cincau, semua ada. Pagi ni saya akan berkuliah kuliah di Pondok Al-Abrar Menerung jam 9 pagi, insya-Allah, bersama dengan jemaah yang ada. Saya akan istiqamah, insya-Allah, supaya memperbaiki diri untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Sesuatu yang masih lagi tidak diperbaiki sepenuhnya. Saya mengutip sampah setiap hari depan ni. Anak-anak muda lepak kerana ada 4G Wi-Fi kuat, mereka tinggalkan sampah. Sudah tegur banyak kali dah, masih lagi degil. Kita tengok apa cara yang kita nak buat. Sudah aku sampai
Yang kampung dia apa ni? Musangkin. Oh. Dari sana dah baru dah. Ni, nak makan ke nak buat pulut ni? Buat bubur. Desak juga di kalangan kamu faqad dhalla sawa'a as-sabil dia dhalla sesat sawa'a as-sabil daripada jalan yang lurus daripada betul jalan. Lepas kuliah ada jamuan pula apa rezeki kita ni? Ui. Apa tu? Serawa durian. Oh, panggil apa kat sini? Santan durian. Oh, molek ah. Assalamualaikum. Pagi ni, pagi Sabtu. Mama Al-Fatih dan ayah, father and son, day out today. We're going to do a lot of things today. First, we're going to breakfast first. Roti canai. Okay? Or chapati, whatever. Then after that, we go to Ziri for shopping. A lot of things we had to buy for the house for the whole week. Could be 2 weeks. Then after that, we have lunch before you go home. InsyaAllah, when we go home, kita nak mandi Kalang Rengas today. Okay, insyaAllah. Mudah-mudahan tak hujan. Adik, we're going to eat that one. Restoran Pok Shah. 30 plus lauk tengah hari. Raja tempoyak, baung dan patin. Ayah nak makan lauk ikan patin ataupun ikan baung, dik. Adik makan apa? Ayam. Okay adik, what you have? Oh, ayam masak kicap dengan teh ais. Ayah ada ikan baung, ikan patin dan ulam-ulam. Adik, we are in Ziri now. What you to buy? Are you okay, boy? Okay, check the list. Adik, today we are at Wakatapai Sport Center. Al-Fatih nak main pingpong. Oh, Pak Ngah. Al-Fatih nak lawan Pak Ngah nanti pingpong. He going to train now. One day he going to play with Pak Ngah and try to beat Pak Ngah pingpong. Okay? Adik, what you want to say? Can you show to everybody you have pingpong bat and the ball? Try to see how you. Try. Cepatlah. Try. 1. Oh, like that. Okay. Start. Dah. Pergi main. Adik. Apa rezeki kita hari ni, bang? Nasi putih, sayur sop lah, sayur sop. Ni kenduri ni, Pak Rashid tu. Ni kenduri itu lah dia bagi. Saya frozen lah. Masak kicap. Sila. Baik, hari ni hari Ahad 19 hari bulan Julai. Kita update progress our guest house project, tiny house. Sekarang ni dalam proses meletakkan dinding. Perhatikan dinding kayu ukuran tu, dia buat macam tu. Tengah pasang. Inilah update terkini guest house. Baik, petang ni kita akan manfaatkan masa untuk kita buat batas. Buang semua batu-batu, kayu yang tak berguna. Kayu mungkin okey, batu dan besi yang tak berguna kita keluarkan, tinggalkan saja yang berguna. Kemudian kita akan pindahkan kokopit dengan tanah hitam ni ke sana. Baik, tanah hitam dan juga kokopit pun selesai. Kita dah alihkan, cuci kawasan ni, kita alihkan ke sana, jadikan batas. Sekarang kita nak tanam
apa yang boleh tanam. Pertama kita nak tanam benih kangkung, dan sepasnya adalah beberapa lagi kita akan buat tanaman pada hari ini. Good morning, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya berada di Perlis, Kampung Perlis. Suasana pagi 7.25 pagi. Perhatikan kabus. Ya, kabus. Maknanya kawasan Kampung Perlis ini merupakan satu kawasan yang sejuk atas bukit. Ya, berkabus lagi. Kita rakamkan misi mencari nasi kerabu ni. Pergi mana ni? Kampung Kolam? Oh, Kampung Kolam. Kampung Kolam tutup Lepas tu pergi pula ke Ajil, tak buat nasi kerabu Lah jumpa kat sini lah. Meriah lah. Siap dengan cambah ni. Tapi cambah orang Perak kata toge. Itulah. Ni siapa-siapa yang tengok video ni boleh datang kedai ni. Meriah. Macam-macam makanan ada. Lokasi dia dekat Sempang Sekayu, Bukit Tokbat. Jalan ke Bukit Tokbat. Daripada Sekayu tu terus ataupun daripada Kota Terengganu ke kanan. Jadi ni Okey, jadi. Tengok hari ni saya lalu rumah akak ni, nampak pokok tepi rumah dia ada bunga warna kuning, ada warna merah, ada warna pink. Beranikan diri masuk dalam. Tengok dia tu ada kat luar. Allahu akbar. Bunga apa tu? Apa tu, ulam? Buat ubat. Tengok rumah akak ni penuh dengan pokok bunga. Rajin akak ni Dia ni orang ringan tulang. Nampak? Macam-macam pokok herba berada ulang-ulang raja. Ni pokok-pokok. Dia nak bagi saya semua sikit-sikit Jadinya kita tanam. Doakan kita cucuk petang ni. Masuklah air dulu. Nampak? Bunga raya merah, kuning, pink pun ada. Ni pokok apa kat ni? Orang tanam kat kubur. Pudin. Buat rasa? Dia cucuk je tak? Itulah. Ini kita tahu tuan punya ni memang rajin. Nampak? Memang dia decorate lawa-lawa dah macam taman herba dah. Alhamdulillah. Pokok ni limau apa? Limau nipis. Limau nipis. Itulah. Saya bang. Nampak. Alhamdulillah. Satu beg kakak ni bagi Alhamdulillah. Minggu. Jadi benda-benda yang saya rakam tu kena